Korang selalu layan YouTube Short, tapi betul ke korang faham semua slang yang viral tu? Jom kita test dalam kuis slang paling lawak dari YouTube Short Malaysia. Confirm ada yang korang tak sangka. Jika dah ready, jom. Soalan 1. OTW bosku. Apa maksud OTW bosku? Dalam perjalanan, weh, kau ni OP betul lah. OP tu maksud overpower. Lepas ni kita pergi healing, okey. Apa maksud healing dalam konteks YouTube Short? Pergi bercuti untuk tenangkan diri. Siapa makan cili dia terasa. Ayat ni selalunya digunakan untuk kiasan untuk orang yang terasa hati. Jadi, kalau korang suka kuis macam ni, tekan like cepat-cepat. Nak tengok siapa yang OP betul dalam slang YouTube Short Malaysia. Guys, chill je okey. Jangan trigger sangat. Maksud nak trigger dalam slang ni, tersinggung atau marah. Itu sim gila kat si Lisa. Apa maksud sim? Suka sangat sampai buat apa je untuk orang tu. Cringe lah dia tu. Apa maksud cringe? Malu atau geli tengok dia flex habis jam baru dia tu. Flex maksudnya tunjuk-tunjuk atau berlagak. Kau ni sus. Takkan betul ni? Apa maksud sus? Mencurigakan. Soalan last, dia drop mic terus. Lepas tu drop mic maksud apa? Buat statement power dan terus belah. Tamatlah. Kalau korang betul 8 ke atas komen aku raja slang YouTube Short. Alau tak cukup, jangan risau. Pergi layan YouTube Short lagi. Lepas tu cuba balik. Like, share dan subscribe cepat-cepat. Next aku nak buat kuis slang paling pelik dalam komik and anime Malaysia. Korang nak ke tak? Tulis kat komen. Support konten Malaysia, geng. Jumpa lagi.